Total dia ada berapa? 40 Ada barang? 40 jenis air bang. Tengok customer pun dah makin ramai dah Air rumah singgah. Air diselimuti masalah cinta. Air hati kau sakiti. Dia nama dia memang pelik-pelik Nama dia memang pelik-pelik kita bagi. Sebab kena dengan masalah hidup kita. Ayo kekasih. Kalau ni air kekasih bayangan. Pelik-pelik nama dia bang Pelik. Total dia ada berapa? 40 Ada barang? 40 jenis air bang. Air diselimuti masalah cinta. Ya Allah. Baca. Diselimuti masalah cinta Ya. Air ni paling laku lah setakat ni. Masalah banyak bercinta ni. Ya. Tambah pula anak muda memang suka lah beli air ni. Dek, kenapa pilih Ayo tu? Ada masalah cinta? Tak ada. Air rumah singgah. Ayo rumah singgah. Dia nama dia memang pelik-pelik Nama dia memang pelik-pelik kita bagi. Sebab kena dengan masalah hidup kita. Kena dengan masalah hidup kita Ya. Nak bagi tahu supaya bila hidup ni jangan fikirkan banyak sangat masalah Banyak. Sangat tertarik dengan dua air ni. Ayo perjuangan cinta. Ya. Air temikai. Okey, itu ayo apa tu? Pesan terakhir daripada XX kita. Okey, lagi ayo apa ada lagi? Ini apa? Ayo untungnya bumi masih berputar Kena dengan satu lagu. Butterscotch. Sebelah dia, kau tigakan cinta, kopi air. Ini siapa yang tiba-tiba masuk line ni, elok lah boleh masuk. Ayo ni. Dia harga macam mana kira? So ni RM5. RM5. Lepas tu kalau cup kecil ni RM4 je. Lepas tu kita ada cup besar. Okey. Ni RM5 juga. RM5. Sama saiz dengan plastik. Ini dia mula-mula ni ayo apa pula? Ni ayo menunggu kehadiranmu dan ni ayo bohongimu. Ya Allah. Yang big seller sekejap je dia terang kan? Ayo apa tu? Kembalikan senyumanmu. Ayo coklat. Siapa yang cepat baran, pandai cepat baran. baran, muka dah masam, bolehlah try ayo ni. Eloklah Ayo berhenti berharap. Ni. Sebelah tu ayo diselimuti masalah cinta. Ya. Yang macam ayo dia. Okey, next. Ni ayo tanpa rasa bersalah. Ayo strawberry yogurt. Dan sebelah yang dia? sebelah ni air sia-sia pengorbananmu. Ni air buah naga strawberry yogurt. Arsi soda leci. Soda leci. Ini kalau minum ni lega ni. Sebelah ni? Ni air cincau. Ayo hati kau sakiti. Blueberry Blueberry. Ayo kekasih yang tak dianggap air jagung. Dia punya nama tu memang nama keras-keras longging. Ya. Ayo kak, ayo bah. Ayo, ayo, ayo. Ayo kak, ayo bah. Ayo, ayo, ayo. Mantap. Ini harga dia berapa? Kalau cup saiz ni kita letak harga RM5 je. Semua jenis air harga sama? Sama je. Kalau yang ni RM4 saja Okey, saiz dia? Saiz dia kecil sikit daripada yang ni. RM4 Mantap. Ni air macam ni saiz? Kalau yang ini saiz besar. Wow. Kena dengan spek tu bang Okey, ni ayo mango yogurt yang ayo berhenti berharap. Okey, daripada mana dapat idea jual air 40 balang ni? Daripada adik sendiri. Oh, daripada adik sendiri? Adik sendiri yang bongsu, dia yang reka 40 jenis nama balang ni. Oh, dia punya nama tu macam nama semua fras-fras longging Dia fikir daripada kepala dia sendiri. Dia tak ada, orang cakap tak ada ambil daripada nama orang lain dah. Dia ambil daripada sendiri. Tapi kita orang punya air berbeza-beza semuanya. Jadi prepare berapa banyak ais sehari ni kalau nak berniaga ni? Dalam 40 ke 30 macam tu. 40 ke 30 beg ais. Maksudnya satu balang tu satu ais lah. Setiap hari habis? Habis, alhamdulillah. Kalau tak Tapi habis, kalau kita orang tak habis, kita orang sedekah semua air. Bagi-bagilah. Kongsi rezeki lah. Kita orang tak buang. Mudah-mudahan bertambah-tambah rezeki lah. Amin. Okey, apa air yang best seller? Boleh tunjuk tak? Saya nak try ni buat balik buka puasa. Tekak dah kering. Air koktel. Koktel Okey, bungkus satu. Bang. Nak cawan ke plastik? Nak cawan satu, nak plastik satu. Cawan satu, plastik satu. Jadi ni yang paling best seller. Lagi satu lagi. Air masa. Air diselimut masalah cinta. Nama dia tu pun rasa nak berhenti. Memang. Jadi dia orang nak datang ni setiap hari ke? Setiap hari kita orang buka, tapi air yang kita orang buat ni semua air ni kita orang masak. Oh, masak? Kita orang pakai air masak. Bukan pakai air paip tu bukan. Terima tak tempahan? Contoh hari ni ada orang nak buat sedekah kan? Dia kata dia nak order dalam 3 balang 4 balang suruh letak kat masjid. Terima tempahan InsyaAllah, tak? Okey, macam mana nak contact tu? Nak follow media sosial ke? Boleh contact nombor yang kita orang bagi. Okey, nanti kita letak dekat komen Okey. Tengok customer pun dah makin ramai dah Awal lagi ni.
Ayo Kak, ayo Bang. Ayo, ayo, ayo. Ayo Kang, ayo Bang. Ayo, ayo, ayo. Baik, singgah bang, singgah. Nasi murah akak RM5. Nasi ayam berempah. Nasi ayam berempah. Kuah masak lemak. Ya betul. Dan sambal belacan. Harga dia RM5. Ini bubur ni sedekah. Yang ni untuk sedekah. Setiap hari. Setiap hari. Masya Allah. Saya doakan owner akak ni bertambah-tambah rezeki bulan Ramadan ni. Amin. Mudah-mudahan penonton saya yang tengah tengok nanti ni, dia tengah puasa, dia aminkan doa ni insya-Allah. Amin. Baik. Itulah portion dia kan. RM5. RM5.